Assalamualaikum, salam Malaysia Mari. Saya Muhammad Anas bin Muhammad Hadi, pelajar SMK Bandar Baru Nurul Aman, kod sekolah KEA 066. Pada hari ini, saya akan memulaskan 5 ciri insan sejahtera berdasarkan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM. Pertama, beradab. Mempunyai nilai sahsiah, berakhlak mulia, bersopan santun dalam perbualan dan perbuatan. Selain itu, menguasai ilmu pengetahuan asas yang luas, sentiasa mengikuti ilmu dan maklumat yang sahih. Insan tersebut perlulah berkemahiran dalam urusan praktikal, insaniah ataupun rohani untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Mempunyai daya tahan dalam menghadapi cabaran hidup dan tidak mudah berputus asa di samping memiliki semangat pendirian yang teguh. Insan yang berkeyakinan diri, percaya pada kebolehan diri, tidak takut untuk menunjukkan bakat, pasti akan mencerminkan ciri insan sejahtera. Program ini memberi impak yang positif kepada seluruh warga sekolah dengan membukukan sahsiah serta menyokong usaha sekolah dalam segi akademik, sosial dan emosi.